Aku ingat pergi berjalan. Rupa-rupanya kena kerja, Mat. Kena kerja. Sia-sia je aku pakai title CEO yang menyamar. Aku isytiharkan. Akulah pekerja contoh yang sebenar. Sebelum mulakan kerja, kita kena makan dulu. Kena ada tenaga. Baru ada power. Jangan jadi macam orang tua ni semua. Jangan. Lembik. Semua dah lemau. Aku ingatkan masuk hotel tak payah berfikir. Nak tekan button, kena translate, Mat. Kerja kena buat, ilmu pun dapat. Dekat sini 10 tahun maju daripada Malaysia. Kan nak kata apalah, semua benda pakai EV. Elektrik, Mat. Elektrik. Bandar ni tak meriah. Tak ada bunyi exhaust. Semuanya bunyi horn. Tin, ton, pon. Mekak dengan bunyi horn. Pencarian telah bermula. Kita buka fikiran dulu. Kita round tempat orang. Kita tengok dia punya situasi macam mana. Kau tengok ni, Pam Brembo jual tepi jalan macam tu je. Mantap doh, bapak. Tapi sayang doh, salah masuk kedai. Aku ingat untuk kereta lokal Malaysia. Bukan. Banyak lagi tempat menarik yang aku pergi kat sini. Tapi itulah, nantilah aku cerita. Itu pun kalau aku rajin lah nak edit, nak bercakap macam ni. Apa-apa pun, bye. Jumpa lain kali.